Dan Raf, kalau kan kita Raf sebab dia tak ada WhatsApp lah, jadi banyak orang anggota parti tak ada WhatsApp. anggota parti yang frust dan marah dan sebagainya, mereka akan berhubung dengan saya di WhatsApp. Dan antara isu yang mereka bangkitkan, saya walaupun lambat sedikit, 98 saya form 4, saya mula bantu parti 2001. Tapi makna saya dengan Raf ni pada era parti tak ada apa-apa. Bukan PKR yang dikenali oleh Zafrul Ramanan atau Farhaj atau Farhaj. Jadi Raf kan, jadi bagaimana kita nak address dilema orang parti yang rasa dia masih rasa, ada sentimentality, mereka di jalan dan sebagainya, mereka ada kecewa tetapi at the same time nak tinggalkan. Most of them were never in UMNO, were never in any other party. It was their first party, just like us. Jadi bagaimana kita nak address mereka yang rasa perlu ke kita masuk benda yang baru? Saya rasa kehadiran bersama lah parti ni kan, bersama sebenarnya memang untuk address kumpulan-kumpulan yang ini dan juga yang sekarang ini generasi baru lah, kerana kalau dalam parti lah, walaupun apa yang diumumkan oleh pimpinan parti, keresahan itu paling besar daripada kumpulan ini, kerana mereka ingat kenapa mereka masuk parti ini. Mereka tak pernah dapat apa. Dia paling kurang, saya dengan Nick pernah lah jadi ahli parlimen, adalah pencen kan, tapi kebanyakan daripada orang yang menyertai PKR awal-awal dahulu, sebelum dia punya first breakpoint dia ialah 2008 bila PKR dapat kuasa di Selangor. Orang yang join sebelum 2008 tu semua idealist. Semua yang masuk merasakan bahawa we are here to change the system, kerana parti-parti yang ada pada ketika itu tidak lagi boleh mewakili hasrat politik dan masyarakat kita kan. Dan mereka inilah yang jadi homeless ni. Mereka ni sebenarnya tidak berumah sekarang. Dalam PKR banyak, ditambah pula dengan di kalangan pengundi-pengundi progresif dalam masyarakat, yang paling kurang tiap-tiap kali pilihan raya, demografi pengundi kita ni paling kurang 35 ke 40% sebenarnya pengundi progresif. Sebab itu mari macam mana pun PH akan dapat 80 ke 90 kursi. Koyak macam mana pun. Bukanlah sebab Anwar Ibrahim itu hebat, Mak Sabu pandai berceramah. Tak ada kena-mengena dengan saya pun. Kerana memang aliran politik dalam masyarakat kita ada about 35 to 40% who are progressive minded. Jadi mereka ini yang tak bertuan, dan mereka ini ada di dalam PKR. Mereka ini adalah daripada kalangan pengundi-pengundi yang tidak berparti sebelum ini, dan mereka juga adalah daripada kalangan Gen Z yang tidak suka kepada semua. So eventually, seperti mana yang banyak menyertai PKR tahun 98, 99 tu, sebenarnya banyak pro-establishment. Mereka bukan orang PAS. Mereka tidak berparti tahun 98 macam saya, macam Nick, tapi kita sebenarnya very progress minded. And because of our progressive mind, PAS atau pembangkang masa itu memang tak boleh fill that vacuum. Dan seperti mana kita tak ada we will get over that sentimentality. Sama seperti itu juga saya rasa dengan adanya bersama, dan mereka boleh buat pilihan. Paling kurang mereka ada alternatif baru yang mereka tak rasa keluh kesam tiap-tiap hari. Sentimentality on one side, tetapi pada masa yang sama tidak lagi sesuai dengan jiwa mereka lah.